terbang kat sini. Untuk kita panggil announcement, hanya jemaah haji saja yang boleh masuk lah ke dalam ni. Yang saya explain tadi lah, kita ada 4 barang yang jemaah haji akan ambil di sini, yang mana kita akan buat pengumuman kaunter lapor diri telah dibuka ataupun kaunter serahan kapal telah dibuka. Boleh bawa surat jadual penerbangan untuk datang sini. Tahun depan dia ada yang ada hal-hal. Hashtag semua ada Saya anggap semua ada. Ya, sebenarnya kadang-kadang nak duduk hotel tu tak duduk ini je. Tapi bukan hotel. Berkumpul dulu kat sini. Kemudian ni kita akan panggil untuk beratur lah untuk immigration punya proses. Selalunya kita ada 6 kaunter. Walaupun kat sini nampak dia orang akan buka juga nanti. Selalunya ada 6 kaunter lah. Sebab apa yang ditinggalkan macam ni, kadang-kadang dia orang buat yang apa ni, auto gate je. Dia rasa tinggi. Ikut apa nama masuk sini? Kalau kita